Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi ni, bunga betik. Siapa yang pernah makan bunga betik? Biasanya korang masak apa? Dan bagi yang tak tahu, sebenarnya bunga betik ni boleh dimakan dan rasanya sedap sangat. Jadi hari ini saya akan kongsikan resepi bunga betik bersama tips supaya dia tidak pahit. Jadi kalau nak tahu bahan apa yang saya gunakan agar ia tidak pahit, pastikan anda tonton sampai habis, okey? Jadi bunga betik atau bunga papaya ni saya ambil dekat depan rumah sebab kebetulan betik saya yang depan rumah tu betik jantan. Bila saya nampak betik jantan je, saya tak tebang, saya biarkan je dia tumbuh sebab apa sedap dimakan di bahagian pucuk dan juga bunganya tu. Jadi korang kat rumah kalau ada betik jantan, jangan tebang. Boleh makan daun dan juga bunganya ni. Cara siang dia macam ni. Ambil bahagian bunganya je. Bahagian batang jangan ambil. Ambil bahagian bunga sahaja. Tinggal gunting-gunting macam ni je. Saya tahu bunga papaya ataupun bunga betik ni boleh dimakan dari rakan saya dari Indonesia. Dia lah yang ngajarkan. Sebab kalau saya biasanya makan bahagian daun tu, yang pucuk betik tu. Saya suka makan. Direbus makan dengan sambal belacan atau air asam. Memang terbaik. Kalau bunga betik ni belum pernah lagi lah. Sejak diajar tu dah. Terus saya suka. Nak tahu tak rahsia nak supaya bagi dia tak pahit? Ini dia, daun jambu batu. Anda letak lebih sedikit daun jambu batu. Saya ambil bahagian pucuk. Kalau tak ada, ambil je daun dia tu. Tak jadi masalah sama sekali. Letak lebih. Jadi kalau anda letak daun jambu batu ni dah tak pahit dah. Tapi kalau untuk pucuk betik memang dah tak pahit lah. Tapi kalau untuk bunga bukan 100%. Ada sedikit lah rasa pahit, tapi tak adalah pahit-pahit sangat, tak ada. Sedap dimakan. Ni kemudian saya akan rebus bunga betik beserta dengan daun jambu batu. Oleh kerana hari ini yang saya masak ni bunga betik ataupun bunga papaya, saya akan gunakan asam jawa. Saya larutkan dengan menggunakan air macam ni sebab saya akan rebus sekali dengan daun jambu batu dan juga bunga betik tu. Kalau misalnya untuk pucuk betik tak perlu asam jawa, cukup daun jambu batu saja. Sebab kemarin saya ada kongsikan resepi pasal pucuk betik ni, ramai tanya tak pahit ke, tak pahit ke, tak pahit. Cubalah korang resepi ni, letak jambu batu, memang tak pahit sama sekali, hilang pahitnya. Ni kita dah rebus selama 10 ke 15 minit ke macam gitu. Lalu kita boleh angkat dan toskan. Ni saya nak cuci sekali lagi nanti. Ni dia bunga betik yang telah kita rebus tadi tu. Yang bahagian daun jambu batu tu boleh buang lah. Kita nak ambil bunga je. Ni kita cuci sekali lagi. Mungkin anda ada tips yang lain, boleh kongsi dekat bawah. Kalau tips saya tu dia lah, daun jambu batu. Tu tips daripada arwah nenek lah. Daripada zaman-zaman dulu lagi keluarga saya memang menggunakan daun jambu batu lah untuk hilangkan pahit. Jadi nanti kalau korang dah cuba, komen dekat bawah, betul tak? Pahit ke tidak? Next, untuk bahan-bahan menumisnya simple saja. Saya gunakan bawang merah, bawang putih dan saya menggunakan sedikit ikan bilis. Simple je kan bahannya. Lalu saya juga menggunakan santan. Ni sikit je saya guna, 2-3 sudu macam tu. Dan untuk bahan-bahan tadi tu saya nak tumbuk sehingga lumat. Kalau malas tumbuk boleh je kisar. Tak jadi masalah sama sekali, okey? Ni dia, seperti anda lihat bahan saya dah pun lumat dengan sempurna. Sekarang bolehlah tuang minyak menumis dan panaskan minyak. Lalu bolehlah ambil kesemua bahan yang telah kita tumbuk tadi tu. Kemudian macam biasalah kita akan tumis sampai jiran, kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan kita ni sedikit kekuningan dan harum. Kalau dah kekuningan dan harum, bolehlah masukkan kita punya bunga betik atau bunga papaya. Lalu kita tumis sebentar. Masukkan air sesuai selera. Kalau boleh jangan banyak sangat, sebab kita masak goreng je ni, masak tumis biasa.
Nah, kemudian saya nak masukkan santan sedikit aja, 2-3 sudu macam tu, nak bagi dia lemak-lemak dan harum je. Kalau nak letak banyak pun tak jadi masalah sama sekali. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu kita masukkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa atau MSG bagi yang gunalah, yang tak guna boleh skip. Dah macam tu je. Simple sangat. Jadi saya ucapkan selamat mencuba. Kalau dah cuba jangan lupa komen dekat bawah. Komen pahit ke tidak kalau anda dah ikut tips saya lah. Okey lah guys, kalau suka jangan lupa tekan like dan subscribe for more video. Bye bye.